Gila lah guys. Terbaik Abang sekarang dalam proses nak cas. Okay. Masih ada lagi charger mini ni. Pernah berkhidmat untuk motor-motor abang sebelum ni. Abang simpan, beli satu, tahan lama. Kita start repair. Kosong biar dia repair sendiri. Hopefully masih boleh pakai lah. Kalau tak boleh, kena beli bateri baru. In this very episode, kita dah cuci, kita dah berus-berus sikit. Kejap lagi kita nak tembak angin, buang segala, orang kata, tak tahu nak cakap lah, macam-macam. Ni dalam ni abang rendam di greaser, keluarkan segala keladak dia. So magnet punya cover tu semua dah buka. So dah cuci, silencer dah bersih apa semua ni. Ni food pack stand. So kita sambung seterusnya di episod kali ini. Okay, kita gunakan dulu exhaust yang standard ni. Kita cat sikit, bagi nafas baru. Mana yang kita boleh spray, kita spray dulu. Hose dah mati. Kita cuci tank tuti ni, tengok. Baik punya tu. Tuti yang dah berkeladak kat dalam tu, nampak? Nampak? Hose lama dah keras. Hose baru tengok. Kita takut dia leaking kat sini, kita tambah sikit white tape bagi dia keras. Masukkan ni kat sini. Tekan sikit. Okay. Kita bagi maksimum sikit hose baru. Sangat mantap guys. Okay, penutup baru Alright, kita boleh pasang balik ni. Abang spray sikit ala kadar je, masukkan sini. Letakkan skru. Swiss tuti pump ni ni guys jangan salah. Tu dia, ini minyak. Tu dia, kita kemaskan. Tekan kuat-kuat boleh juga. Dah keras guys, getah dah keras. Okay, ni settle. Tekan sikit, pasang dia punya ni. Okay, settle. Kita pasang skru pemegang belakang dulu. Pasang balik wiring dia, nanti kita kemaskan. Macam ni kita ikat kabel tie lah. Kita pasang seat. Hopefully bateri ni elok lah. Abang dah cas, tapi kita tak tahu dah guys. Kalau tak okey, terpaksa lah kita tukar. Pasang dia punya ni. Ni kena potong sikit, dah pecah. Simpan bawah ni. Dan kita pasang balik getah dia. Okey. Sebelum brake switch kita pasang seat cover dulu. Seat dia. Tengok cover dia itu hari dah buat kan. Seat dia. Terus ketatkan skru.
Ni boleh tutup terus ni. Mantap. Brake Swiss yang brake Swiss. Brake Swiss ni RZ punya. Tapi dia bagi tahu Y110 pun boleh. Kita tengok lah. Tekan je. Sama, lubang dia sama. Pasang. Stikan masuk. Ada bunyi Tak ada bunyi tu tak diiktiraf Ring ni kita akan bengkokkan ke brake. Masuk sini. Dia boleh pakai lagi. Tak payah beli baru. Buat 2 layer ni. Kita pasang horn guys. Horn baru. Swiss dia kat sini. 2. Ketatnya. Yang penting tak kena. Sebab kaki dia tak sama guys. Jangan bagi kena. Kalau kena nanti bunyi pelik horn kita. Kita pasang balik. Pasang dulu dia punya Swiss. Terpaksa lah. Buka dulu. Itulah cerita dia guys. Buat DIY ni macam ni lah. Not 100% perfect Okay, ngam. Ada bunyi klip tu, okay tu. So kita ketatkan balik. Ni sebenarnya boleh adjust horn ni tau. Kadang-kadang bila tekan bunyi macam tersekat hidung dia sumbat kan. Sebenarnya ni adjustment dia ni. Tu kemudian lah. Yang penting sekarang kita pasang balik. Begitu. Okay. Ada benda senang menyenangkan kerja. Kita buat dengan cara susah. Akhirnya abang decide nak turunkan enjin lah. Tak boleh lah guys. Kita turunkan enjin senang kerja sikit. Kita nak tukar ni carburetor punya hose ni. Ni macam skru pun dah teruk. Lepas tu abang ingat kalau boleh buka ni nanti abang boleh cuci. Kita flushing lah orang kata. Kita bersihkan minyak tuti tu. Ni nombor 12 kiri kanan nombor 12. Okay, ambil batu-bata lah kita lapik bawah. One more. Agak ketat lah yang bawah ni. Sebab dah rasa enjin tu turun. Okay, kita kena simpan balik skru dia macam ni. Skru atas, satu lagi. Okay. Simpan. Tengoklah dia punya minyak macam ni. Gila lah guys. Terbaik Worth it tak? Kalau korang rasa worth it, korang support abang guys. Jangan lupa subscribe. Okay. Sebelum kita tutup episod kali ni, ini untuk next episode lah Abang dah turunkan enjin ni. Kita nak servis tuti pump. Lepas tu kita habis untuk episod kali ni. Jom.